Assalamualaikum, selamat datang. Nama saya Nisha, kaunselor awak hari ini. Boleh saya tahu tak nama awak siapa? Waalaikumsalam. Hai, nama saya Wawa. Okay, awak sihat tak hari ini? Sihat Alhamdulillah. Okay, awak selesa tak duduk kat sini? Boleh tahan selesa juga. Okay. Sebelum kita mula, saya nak maklumkan yang sesi ni adalah ruang yang selamat untuk awak kongsi apa saja yang awak rasa. Yang awak rasa selesa lah untuk ceritakan. Semua yang kita bincangkan hari ini adalah sulit. Saya takkan ceritakan siapa. Awak boleh cakap dengan tenang tanpa rasa dihakimi. Awak boleh luahkan apa yang awak pendam selama ni. Saya sedia mendengarnya. Baik. Terima kasih. Awak boleh ambil masa, tak perlu tergesa-gesa. Okay, boleh saya tanya tak apa yang membuatkan awak ingin hadir ke sesi hari ni? Saya sebenarnya penat sangat dengan perasaan sendiri. Awak penat dari segi emosi? Saya rasa macam orang tak peduli pun pasal saya. Pasal perasaan saya, emosi saya. Awak rasakan diri awak ni tak dipedulikan oleh orang sekeliling awak lah. Kadang-kadang saya rasa macam saya tak penting pun dekat sesiapa. Perasaan tu membuatkan awak rasa sedih, awak rasa keseorangan lah. Saya rasa macam terpencil sangat dekat dunia ni. Awak dah lama pendam lah perasaan tu seorang diri awak. Sebab saya ni seorang yang sangat susah nak cerita dekat orang. Awak banyak pendam sendiri, awak susah nak luahkan dekat orang yang awak rasa betul-betul awak percayalah dekat orang tu. Betul. Saya takut nak percayakan orang. So, awak lebih simpan, awak banyak simpan dalam benda tu sendiri. Okay, awak juga takut macam orang tak faham yang siapa diri awak sebenar macam tu. Ya, kadang-kadang saya rasa macam orang sekeliling saya ni suka judge saya. Padahal tak pun. Tapi saya tak dapat nak buang perasaan tu. Awak rasa orang sekeliling awak nilai awak, judge awak, cakap macam-macam kat awak lah. Betul, kadang-kadang bila saya tengok orang sekeliling setengah jalan, dia macam pandang saya ni pelik je. So, bila awak rasa awak diperhatikan macam tu, awak jadi macam tak selesa lah dengan orang lain. Ya, sebab saya jenis yang senyap, pemalu. Saya lebih suka buat hal sendiri. So, awak selesa sendirilah, awak tak suka cakap dengan orang ramai. Betul, dekat kelas pun saya banyak diam je. So, jadi dalam kelas pun awak pilih untuk awak menyendiri, awak perhati orang je lah. Ya, kalau orang tanya saya pun, saya rasa malu nak jawab. So, bila orang nak tanya dengan awak, nak bagi perhatian dekat awak rasa malu, awak rasa takut lah. Betul, saya takut kalau saya tersalah jawab, orang akan fikir saya ni pelik. Faham? So, macam ketakutan dalam diri awak ni, awak rasa macam penilaian orang lain tu buatkan awak lebih banyak diamkan diri lah, kan? Ya, sebab tu saya sangat susah nak rapat dengan orang. Susah nak rapat dengan orang. So, awak rasa macam, tapi awak nak rasa difahami, tapi dalam saya sama awak takut untuk buka diri awak sebab awak risau orang akan judge awak, orang akan nilai awak buruk macam tu. Betul, sebab saya penat dah simpan benda ni seorang diri, tapi saya tak tahu macam mana nak luar. Okay. Boleh tak awak ceritakan situasi yang buatkan awak rasa orang tu tak peduli pun dekat awak? Kadang-kadang bila saya cuba nak bercakap, nak bercerita, berkongsi sesuatu dekat orang kan, saya rasa macam orang tak ambil kisah, orang tak ambil endah pun dengan cerita saya. Sampaikan bila saya bercerita, kadang-kadang diorang dengar hanya sekilas dengar sahaja, bukan nak bertanya lebih lanjut. Faham. So, bila awak respon yang awak harapkan tu tak berlaku, awak tak dapat respon yang apa yang awak harapkan tu, awak rasa macam diri awak ni tak dihargai orang sekeliling awak lah. Ya, saya rasa macam kehadiran saya ni tak penting dekat hidup orang. Macam saya ni, kalau saya ada, tak apa pun kat dunia ni. Okay.
Apa yang biasanya awak fikir dalam situasi tu? Saya fikir mungkin saya ni membosankan atau tak cukup baik untuk orang peduli. Faham? So awak percayalah yang bila orang tak bagi perhatian dekat awak tu sama macam tak seperti yang apa yang awak harapkan. So maksudnya awak tu tak bernilai, awak rasa awak tu tak dihargai lah. Saya selalu fikir macam tu kalau saya seorang-seorang. Faham? So, so macam mana perasaan awak bila awak ada pemikiran macam tu? Saya jadi sedih, saya jadi down. Kadang-kadang sampai menangis seorang-seorang kat dalam bilik. Saya tak tahu macam mana nak cari diri saya sendiri. Saya tak tahu rasa macam mana hilangkan kesedihan tu. Faham. So apa yang awak buat bila awak rasa macam tu? Kalau saya rasa macam tu, saya lebih suka diam lah. Dan jauhkan diri saya daripada orang lain. Supaya saya tak dapat perhatian yang orang tak ingin nak bagi pun. So awak fikir macam tu, macam finally awak rasa awak semakin asingkan diri lah dengan orang lain kan? Betul? Okay. Awak pernah tak cuba untuk dekat dengan seseorang ataupun cuba nak berbual dengan mereka? Pernah tu pernah. Sebenarnya kadang-kadang saya nak sangat sembang dengan orang lain. Macam orang lain juga. Bila tengok orang dekat dalam kelas saya berbual sama sendiri, saya inginkan benda yang sama macam diorang. Tapi saya tak pernah dapat. Faham. Yelah kan, kita pun mesti nak kawan kan. Awak pun mesti nak kawan, ada keinginan untuk berkawan, nak sembang dengan orang lain kan. Tapi, betul tu. Tapi, bila saya cuba masuk dalam perbualan orang kan, kadang-kadang orang macam tak dengar apa yang saya cakap. Maybe saya tak salahkan diorang sepenuhnya. Sebab diorang pun dalam friend group diorang. Saya ni bukan sesiapa pun bagi diorang. Kalau diorang nak dengar, dengar. Kalau diorang tak nak dengar, biarkan je. So, pernah tak awak cuba untuk bersuara tapi awak rasa awak tak ada orang pun bagi perhatian dekat awak rasa tersisih? Selalu sangat. Kadang-kadang bila saya tengah bercakap, orang sambung bercakap dengan orang lain tu, macam saya tak wujud. Padahal saya dekat tempat tu. Diorang tak tengok pun kewujudan saya masa tu. Faham. So macam keadaan tu lah yang buatkan awak lagi rasa macam seolah-olah kehadiran awak ni tak penting. Awak rasa awak tak wujud pun dekat dengan orang kan, dengan orang lain macam tu. Betul. Saya rasa sedih sangat-sangat kalau benda tu jadi. Awak rasa macam diri awak ni dipinggirkan dalam hubungan dengan orang lain lah kan? Sampai saya rasa lebih baik diam daripada cuba bercakap dengan orang lain. Faham. Sebab saya hanya ada diri saya sendiri je. So pengalaman tu buatkan awak semakin takut. Awak rasa takut untuk awak buka diri dengan orang lain, untuk sembang dengan orang lain kan? Ya, sebab saya takut orang akan ignore saya. Sampaikan kalau nak datang sini pun, saya berfikir 2-3 kali. Faham. Awak cuba nak lindung diri awak kan daripada awak rasa kecewa, awak rasa sakit hati. So awak pilih untuk jauhkan diri awak terlebih dahulu lah kan? Betul. Kadang-kadang saya rasa macam saya ni tak wujud pun dekat orang lain. Macam saya ni hanya side character dalam hidup semua orang. Awak rasa perasaan tu awak rasa orang tak peduli dekat awak tu bagi kesan yang besar kepada emosi awak dengan cara awak lihat diri awak sendirilah kan? Ya, saya rasa sangat terasing sangat-sangat. Awak dah lama simpan lah kan, awak rasa sunyi, awak rasa terasing daripada kawan-kawan awak rasa awak hanya ada macam seorang diri awak je. Ya, betul. Saya penat rasa macam ni setiap hari. Tak tahu macam mana nak healkan diri saya daripada perasaan tu. Ignore apa perasaan saya tu. Tapi saya penat. Setiap hari saya nak hadap benda ni. Setiap hari saya nak rasa perasaan ni. Faham.
Awak pernah tak awak rasa macam awak tu dihargai sebelum ni? Ada. Tapi saya selalu rasa itu tak lama pun. Macam kalau rasa dihargai, benda tu sekejap je dan lepas tu hilang. Jadi macam biasa. Saya dipinggirkan. Bila awak rasa awak tak dihargai tu, diorang hargai awak tapi benda tu tak kekal pun, kejap je. Apa yang biasa terlintas dalam fikiran awak? Saya fikir orang mungkin sebenarnya tak ikhlas nak ambil berat pasal saya. Diorang sekadar nak tahu tapi tak ingin nak tahu lebih lanjut macam tu. Macam benda tu dibuat sekadar hanya bertanya, bukan sebenarnya betul-betul nak ambil berat pasal saya. Faham. So secara automatik lah awak rasa macam perhatian yang diorang bagi kat awak ni macam tak ikhlas. Diorang macam acuh tak acuh, macam kejap je benda tu. Kan? Saya selalu fikir macam tu kalau saya seorang-seorang. Faham. So bila fikiran tu muncul dalam diri awak kan, dalam fikiran awak kan, apa yang awak rasa lagi? Saya rasa sedih lah kalau perasaan tu muncul kan. Lepas tu makin susah saya nak percaya kat orang disebabkan benda tu. Rasa macam kalau saya cerita, diorang bukannya nak ambil berat pun. Faham. So dari awak cakap ni, so nampaklah yang fikiran yang awak rasa seorang diri tu bagi kesan yang besar dekat emosi awak. Awak rasa sedih, kecewa kan? Betul tu? Awak ada tak pengalaman yang buatkan fikiran tu selalu muncul dalam hidup awak? Pernah. Dulu saya pernah cuba rapat dengan beberapa orang. So bila awak rapat dengan orang tu, awak rasa apa? Saya fikir mungkin saya ni tak cukup baik pun untuk mereka berkawan dengan saya. Saya rasa macam saya ni parasite dalam persahabatan tu. So adalah pemikiran yang awak rasa macam tu yang muncul dalam diri awak, yang macam awak ni tak cukup baik ke untuk diterima oleh orang lain kan? Ya, saya selalu fikir macam tu. So bila awak fikir macam tu, apa yang biasanya awak lakukan? Macam selalu saya buat iaitu saya jauhkan diri daripada orang supaya fikiran negatif ni tak akan menghancurkan hubungan kita orang lagi. Jadi saya lebih prefer untuk diam dan jauhkan diri saya. So, awak kalau pemikiran tu muncul, awak macam baik aku jauhkan diri daripada orang lain lah. Awak pilih untuk awak asingkan diri awak apa semua kan? Betul tu? Okay. Macam mana pula hubungan awak dengan keluarga awak kat rumah? Kalau pasal keluarga ni, saya lagi rasa macam keluarga saya tak pernah pun nak hiraukan saya. Tak pernah pun nak pedulikan pasal saya. Awak rasa macam tu. So, bila ibu bapa awak sibuk, keluarga awak tak hiraukan awak, apa yang awak fikir dalam fikiran awak tu? Saya rasa macam mereka ni kurang ambil berat pasal saya. Macam diorang tu terlalu sibuk untuk pedulikan pasal saya. So, awak tafsirkan kesibukan diorang tu sebagai macam tanda yang mereka ni kurang ambil berat pasal awak lah kan? Saya selalu fikir macam tu. Faham. So, bila fikiran tu muncul, apa perasaan awak lagi? Saya rasa macam saya ni sunyi sangat. Kalau saya dah tak ada keluarga kat dalam dunia ni, sama macam saya tak ada kawan. Kalau ada keluarga pun tak pedulikan saya, apatah lagi kawan saya. Jadi saya rasa macam sunyi. Saya rasa macam saya seorang-seorang je kat dunia ni. Faham. Okay, jadi macam awak ada beberapa pemikiran lah yang sering muncul dalam diri awak kan? Macam orang tak peduli pasal awak, awak rasa macam awak tak cukup baik, awak rasa awak ni tak penting, tak dihargai pun kan?
memang benda tu pun yang selalu main kat dalam fikiran saya. Berputar-putar. Macam tu je lah. Faham. So, bila saya perhatikan pemikiran yang selalu muncul dalam hidup awak pada diri awak tu, secara automatik awak rasa macam awak berhadapan dengan situasi yang buatkan awak rasa tak dihargai lah kan? Betul. Saya tak sedar pun selama ni saya selalu fikir macam tu. Saya rasa macam benda tu normal je. Tapi bila dah cakap ni, baru saya sedar. Yang selama ni, saya selalu fikir macam tu. Awak selalu fikir macam tu lah kan? Uh-uh. Faham? So, saya dapat lihat lah yang setiap kali saya tengok awak dalam situasi macam tu, awak terus, awak ada pemikiran macam, pemikiran tertentu lah tentang diri awak tu. Awak rasa awak tak dihargai, awak rasa tak penting kan? So, pemikiran tu pun buatkan awak rasa sedih. So, awak pilih untuk jauhkan diri dengan kawan-kawan awak, dengan ahli keluarga awak kan? Uh-uh. Saya baru sedar. Sebenarnya fikiran saya ni banyak mempengaruhi perasaan saya. Faham. So, saya saya buat teori CBT yang kita tengah aplikasikan sekarang ni. Kita dapat lihat macam mana pemikiran awak tu boleh mempengaruhi perasaan awak, tingkah laku awak, macam tu. Faham? Okay, selepas sesi ni, macam perasaan awak sekarang? Saya rasa lebih lega sikit sebab saya dapat luahkan perasaan saya yang lama saya pendam selama ni. Perasaan yang saya simpan sorang-sorang, yang saya tak pernah nak kongsikan dekat orang. Faham. Awak rasa sedih, lega sikit lah kan yang awak boleh luahkan dekat saya apa yang beban awak. Sikit lah dapat ringankan beban awak kan. So, awak pun dah kongsi macam-macam perkara yang awak hadapi sorang-sorang. Awak tak ada orang nak luah. Ya. Selepas bercerita, saya rasa macam lebih tenang sikit sekarang. Macam sikit demi sikit, apa yang saya simpan sorang-sorang tu dah keluar daripada hidup saya. Dah hilang dari kepala saya. Sepanjang perbincangan kita hari ni kan, apa yang awak mula sedar tentang diri awak tu? Saya mula sedar yang saya ni selalu fikir yang negatif pasal diri sendiri. Padahal benda tu tak jadi pun. Tapi saya yang pandang benda tu, saya nak menjadikan dia satu benda yang negatif dekat diri saya. Faham. So, awak mula nak sedarkan yang ada beberapa pemikiran yang sering muncul dalam hidup awak. Awak rasa macam, awak rasa orang tak peduli pasal awak kan. Awak rasa awak tak penting. Awak rasa macam awak tak cukup baik dengan untuk orang hargai awak. Macam tu kan? Memang benda tu pun yang selalu ada dekat fikiran saya. Sampaikan saya jadi sedih kalau saya berfikir macam tu. So, bila pemikiran tu muncul, awak rasa sedih, awak rasa sunyi kan. Awak pilih untuk awak jauhkan diri dengan kawan-kawan awak, apa semua kan. Baru hari ni saya sedar benda tu. Faham. So, sedaran tu langkah yang penting lah, awak dah sedar benda tu kan. So, dalam teori CBT yang kita aplikasikan sekarang ni, kita nak tengok macam mana pemikiran tu boleh mempengaruhi emosi awak, emosi sedih awak, apa semua kan, tingkah laku awak, macam awak jauhkan diri daripada orang lain. So, kita akan ubah pemikiran tu jadi yang lebih baik. Saya tak sangka pun fikiran saya sendiri boleh memberi kesan yang negatif dekat perasaan saya. Macam dia mempengaruhi hidup saya lah dan perasaan saya. Faham. So, hari ni awak awak tunjukkan kesedaran yang baik tentang hubungan antara apa yang awak fikir, apa yang awak rasa kan, apa yang macam mana awak bertindak macam tu. So, untuk sesi akan datang, kita akan tengoklah, kita akan lihat dengan lebih mendalam awak punya pemikiran tu, macam mana dia boleh pengaruh awak punya kehidupan. Baik. Okay. So, sebagai persediaan, saya nak awak cuba perhatikan situasi yang buatkan awak rasa sedih ataupun awak rasa tak dihargai sepanjang minggu ni. So, kalau boleh awak catat sikit lah apa yang awak apa yang awak terlintas dekat fikiran awak tu, awak catat dalam buku. Nanti
Untuk sesi seterusnya kita akan tengok balik, kita akan tengok apa pemikiran negatif yang awak buat dan apa cara yang untuk awak buang fikiran negatif tu. Baik, saya faham. Saya akan cuba untuk buat benda yang kaunselor sarankan. Okey, awak boleh buat kan? Boleh, Okey. saya akan cuba mulai hari ini. Okey. Saya rasa sampai takat tu je kot sesi kita hari ini. So nanti awak buat tugasan yang saya bagi ni, kita akan tengok balik sesi seterusnya. Terima kasih sebab awak sudi nak berkongsi, nak luahkan sikit-sikit apa yang awak rasa apa semua kan. Awak pun dah tunjuk keberanian awak untuk awak faham diri awak dengan lebih mendalam, macam mana awak fikir apa semua kan. Baik, terima kasih juga kerana sudi mendengar perasaan saya hari ini, apa yang membelenggu fikiran saya. Okay, sama-sama. So kita akan sambung lagi dalam sesi akan datang. Nanti kita akan buat tarikh seterusnya untuk sesi akan datang bila awak free. Awak boleh datang jumpa saya apa semua. Ataupun kita boleh set tarikh bila-bila kan. Masa yang sesuai untuk awak jumpa saya balik. Okey, baik. Terima kasih.